Nabi sebut, nescaya keluar dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Allahu Akbar. Bersih tuan-tuan. Baby ni, dia bila keluar daripada perut ibu dia, tak ada dosa dia. Nak buat baik bukan susah, senang. Tapi yang susah nak kekalkan tu. Nak istiqamah kan, nak maintain. Maka Allah kata, siapa yang usaha untuk membersihkan dirinya dengan amal, dia telah berjaya. Bahkan tuan-tuan, dalam surah Asy-Syams disebutkan, wa qad khaba man dassaha. Dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya yang bersih dah. Tiba-tiba dia sengaja biarkan diri dia dalam keadaan apa? Terbenam kebersihannya. Wa qad khaba man dassaha. Maka hampalah, rugilah orang yang dah bersih. Lepas Ramadan kita tuan-tuan buat macam-macam aktiviti, Allah Ta'ala ampun dah dosa kita. Tapi bila orang dia sengaja benamkan diri dia dalam lumpur maksiat, sehingga tuan-tuan terbenam kebersihannya, betapa kotornya maksiat, maka dia jadi orang yang rugi, orang yang hampa. Sebab tu kita hari ini usaha untuk jadi orang yang sentiasa membersihkan diri kita. Kalau orang yang pergi haji tuan-tuan, apa harapan orang pergi haji? Nak dapat haji yang mabrur. Kerana itu kita nakkan haji mabrur. Dalam hadis daripada riwayat Abu Hurairah disebutkan bahawa Nabi SAW bersabda, man hajja hazal baita falam yarfus walam yafsuq kharaja min dhunubihi kayawma waladathu ummuh. Nabi kata tuan-tuan, siapa yang menunaikan haji kemudian dia tidak melakukan rafasa. Rafas ni adalah berkata keji, kata perkataan lara, cakap yang tak ada manfaat, cakap buruk, cakap keji, komplain sana, komplain sini kan. Begitulah. Dan fasik ni melakukan dosa besar kan. Nescaya dhunubihi kayawma waladathu ummuh. Nabi sebut, nescaya keluar dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Allahu Akbar. Bersih tuan-tuan. Baby ni, dia bila keluar daripada perut ibu dia, tak ada dosa dia. Macam itulah orang yang balik haji tuan-tuan. Dia keluar lepas habis haji tuan-tuan, dia balik sini, dia bersih dosa dia. Sebab tu Allah Ta'ala membalas tuan-tuan susah payah kita daripada bulan-bulan sebelum Zulkaidah ni. Bagaimana kita ni tuan-tuan menyimpan duit, bagaimana kita bulan Zulkaidah ni kita dah mula musafir dengan panasnya, dengan penatnya, dengan